Hey guys, welcome back to Baca Dada. Hari ni kita nak unboxing and review SWOT Impulse Inspection Set daripada jenama Effect Wings. Alright guys, bukan jenama gau-gau sebab ni dulu akan nampak macam huruf G. Dia buat aksesoris saja guys, Effect Wings ni. Alright, so kita tengok kat box dia ada gambar ni lah dia, lebih kepada detail RG atau MG. Alright, dan kat bawah ni tulis tu RG HG 100-144 scale guys. Alright, dan kat belakang ni pun rasanya sama juga. Alright, gambar dia macam ni juga. Alright, efek dia. So tak buang masa kita tu buka je lah, sebab box art dia macam tak ada apa-apa sangat benda-benda macam ni kan. Alright, okay. Okay guys, kita dapat terpisah macam ni guys, dengan buku manual dia. Alright, ni dia. So tak kotak ada pil, kita tengok. So ni dia buku manual dia guys. Alright, korang boleh tengok dalam dia ada tunjuk macam ni detail-detail dia lah. Alright, ada part yang tak digunakan kat sini ditunjuk. Okay, cara pemasangan dia pun nampak senang. Alright guys, sebab tak banyak benda untuk kita review daripada ni, so itu sajalah. So dia bagi banyak gila nak mampus connector guys. Alright, so dia ada dia punya ni lah, connector punya bahagian tak silap aku kan. Kenapa cari-cari tak ada lah. So dia hanya manual pemasangan saja ke? Alright guys, tak ada pula. Okay, so memang tak ada guys. Okay, dah jumpa guys. So ada satu manual guys, kita tak check lagi guys. Alright guys, so dia tunjuk, nampak konektor dia semua boleh pasang. So kat sini konektor RX782 agaknya, ke atau Gundam MK2 lah agaknya. So kat sini ada Strike Freedom, ada Freedom, ada Kshatriya, ada Zaku. Alright, ada GM, ada Destiny, ada Impulse, RG Impulse. Alright, so memang lambat lah dia bagi kau nampak ni, memang banyak gila nak mampus lah. Alright guys, so tanpa masa lagi kita akan pasang and review guys. Alright, let's go. Kat sini aku dah ada SWOT Impulse dan juga Force Impulse daripada Star Model dan juga Gao atau Titi Hong Li lah. Alright, so kita buka tengok kat dia punya kedua-dua kit ini, tapi kita nak tengok kepada aksesoris dia yang ini guys. Alright guys, iaitu Effect Wings punya expansion set lah. Alright, okay. So dia memang digunakan pada SWOT Impulse, bukan Force Impulse guys. Okay, so kita akan tengok dekat apa yang kita dapat. Okay, so kita akan tengok dekat dia punya set yang ini guys. Alright, kita dapat dia punya ni lah, dia punya force apa, SWOT Impulse punya silhouette, dan juga dia punya jet ni daripada brand Star Model lah, atau kita panggil silhouette flyer guys. Alright, so kat sini aku pakai double tape guys, sebab dia tak boleh nak pasang, dia tak boleh nak lekat guys. Lekat dia akan jatuh guys. Alright, jadi kena pegang belakang macam ni lah sini. Alright, kita letak sini dulu. Okay, okay. Okay guys, dekat dalam set ni kita akan dapat ni lah. Okay, dua ni kita akan dapat ni. Alright guys, silhouette flyer daripada brand Star Model, dan juga ni lah SWOT Impulse expansion set punya silhouette daripada brand Effect Wings. Alright, okay. Dan kat sini aku gunakan double tape guys, dia akan tercabut. Okay, ni double tape belakang ni, so dia tak berapa nak lekat guys. Okay, kalau pegang macam ni dia akan jatuh lah. Alright, dia kena pegang belakang macam ni. Alright, jadi letak kat sini. Alright guys, okay. So next kita dapat dia punya effect dia. Alright, kita dapat dua. Dan juga kita dapat ni sekali guys. Alright, efek pedang dia.
dan juga efek dia punya ni lah, dua efek beam boomerang. So efek beam boomerang ni ada dua, ada satu yang panjang kat sini guys. Alright. Okay, so benda ni semua ada tunjuk kat belakang set ni. Alright guys, korang boleh nampak sendiri lah. Alright. So kita akan test pasang dekat Sword Impulse. So ini dia Sword Impulse daripada brand TT Hongli guys. Alright, korang boleh tengok sendiri lah. Part dia memang senang sangat tercabut guys. Alright, korang tengok kat sini. So kat sini aku hilang dia punya part pedang ni. Alright, dengan belakang ni. So kita cabut je lah kat sini. Lepas tu kita pasangkan dia. Macam mana tu bang nak pasang dia? Alright guys, sebelum tu kita kena transformkan dia ni dulu. Alright. Okay, transform dia korang ada dekat sini. Alright guys, korang hanya perlu pusingkan, boleh cabut bahagian sini dulu lah. Alright, sebab dia agak mengganggu. Alright, korang kena pusingkan bahagian sini, turunkan dia. Alright guys, turunkan dia. Okay, korang turunkan lagi sini. Alright guys, lepas tu korang pasangkan pedang dia. Okay, dah siap. Alright, macam ni. Lepas tu korang ambil Sword Impulse korang. Korang boleh tengok sini. Dia memang agak susah. Jadi kalau pasal macam ni, dia nampak macam boleh guys, tapi sebenarnya tidak guys. Jadi dekat sini, sebab itulah dia didatangkan dengan connector guys. Alright. So kat sini dia ada connector untuk kita pasangkan. Alright guys. Okay, so ni the connector yang aku dah cubalah. Alright guys, yang ngam. Alright guys, so kita cabut je dulu. Alright, pakai connector ni guys. Alright guys, kat belakang. Lepas tu korang ambil balik. So bahagian pedang ni memang longgar guys, dia asyik tercabut je guys. Okay, setiap kali korang akan pasangkan dia. Dan pedang ni panjang guys, jadi korang kena pasang kat sini. Okay, macam ni. Dan so ada kelemahan dia guys. Okay, di mana dia tak boleh berdiri guys. Dia tak boleh berdiri tegak guys. Alright guys, sebab pedang dia ni terlalu panjang guys. Alright. Okay, jadi macam itulah. Alright. Dan kalau nak bandingkan dengan yang lama punya, dia agak kecil dan juga agak ni lah, part senang cabut semua dan dah hilang semua. Alright. So overall aku akan cakap benda ni memang bagus guys. Alright, benda ni memang bagus guys. Alright, dan korang patut beli satu lah pendalan. Okay, so kita akan buat benda lain juga guys. Alright, so kat sini dia bagi efek beam boomerang guys. Alright, kemudian pasangkan beam efek boomerang dia macam ni. Dari pasang ni, dia tinggal cabut kau punya tangan ni. Alright, cabut tangan dia. Dia agak ketat juga. Okay, korang pasang. Okay, jadi sebab benda depan je dia cabut je guys. Alright, jadi korang kena pasang macam ni. Alright, okay guys. So daripada tu pedang kat sini juga kita boleh pasang dia punya efek lah. Alright, so ni efek dia. Alright guys, korang pasangkan je macam biasa dekat sini, dekat belakang. Oh, terbalik, sorry. Okay, sini ada konektor dia. Alright guys. Okay, dan korang boleh pasangkan lagi dekat dia punya ni lah, tangan ni juga. Alright, dengan cara yang sama.
Aduh sekejap Okay guys, dia agak susah sikit guys. Alright, jadi macam ni. Alright, okay guys, macam ni, tapi agak sedikit panjang guys. Alright, okay. Jadi efek tok pedang ni kita, jadi bahagian jadi kita boleh cabut ke dia. Astaghfirullahaladzim, ketat guys. Alright guys, kita boleh cabut ke dia. Alright, buat bahagian tangan ni kita masukkan dia balik. Alright guys, so detail ni lebih kepada RG atau MG lah guys, sebab dia besar. Alright guys, dan anime accurate. So kita boleh gabungkan pedang ni dua guys. Alright, macam so okay guys, okay, korang boleh gabungkan macam ni guys, jadi panjang macam dalam anime kan, dia pegang dua. Alright, so untuk posing tu mungkin agak susah sedikit guys, so aku akan cuba try buat lah. Alright, okay, jadi rupa dia kalau kita dah pasangkan dia. Alright, dia memang agak sedikit panjang dan juga dia agak sukar untuk berdiri guys, tapi ini kali ni senang guys. Alright guys, so jadi tak ada masalah. Okay, so itu saja untuk review pada kali ini. Dan jangan lupa like, share dan juga subscribe. Bye bye, terima kasih.